Allah Subhanahu wa taala beritahu innal abrara lafi na'im. Sesungguhnya orang-orang yang baik mereka berada dalam nikmat yang besar. 'Alal ara'iki yanzurun. Mereka bersandar atas sofa-sofa dalam keadaan mereka melihat. Tapi Allah Subhanahu wa taala tak cerita mereka melihat apa. Jadi dalam ayat ini ada dua pendapat. Ulama beritahu pendapat pertama, yanzuruna ila an-ni'am allati an'ama Allah biha 'alaihim. Kan Allah Subhanahu wa taala beritahu innal abrara lafi na'im. Yanzuruna ila dzalika an-na'im. Mereka melihat nikmat-nikmat yang mereka diberi. Nikmat ke melihat kepada nikmat? Itu satu nikmat ke? Satu nikmat. Kalau satu orang dia bercita-cita untuk beli sebuah kereta, lama dia berusaha sampai dia dapat. Bila dia dapat kereta tu, cukup sekadar duduk di hadapan kereta dia saja, tak perlu duduk, tak perlu naik, tak perlu bawa, tengok pun dikira satu nikmat. Dia akan rasa, akhirnya ini kenderaan saya punya, kenderaan ni saya punya. Apatah lagi nikmat tu bukan kenderaan, syurga Allah Subhanahu wa taala bagi. Melihat pun satu nikmat. Pendapat yang kedua, ulama beritahu yanzuruna ila wajhi rabbihim. Mereka melihat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada penghalang. Kenapa? Kerana Allah Subhanahu wa taala beritahu dalam surah yang sama kepada orang-orang yang ahli neraka, kalla innahum 'an rabbihim yawma idzin lamahjubun. Mereka pada hari kiamat akan terhalang daripada melihat Allah Subhanahu wa taala. Jadi boleh kat sini yanzurun, mereka melihat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah nikmat yang paling besar sekali. Kita doa supaya Allah Subhanahu wa taala tak haramkan nikmat tersebut, dan supaya Allah Subhanahu wa taala jadikan kita daripada golongan al-abrar, insya-Allah. Assalamualaikum.